Suara azan mula kedengaran macam tu. Orang kampung mula takut dan tinggalkan kubur lama tu. Mendengar itu, aku tahu aku perlu lebih bersiap sedia. Aku pun buat keputusan untuk pergi berjumpa dengan Tok Bomoh yang masih tinggal di pinggir hutan kampung kami. Nama dia Tok Cik Mamat. Aku dan Hafiz bergerak ke rumah Tok Cik Mamat yang terletak dekat kaki bukit. Rumahnya kecil, kelihatan usang dan dipenuhi ukiran kayu lama. Bau minyak wangi herba menusuk hidung. Tok Cik Mamat seorang lelaki tua dengan janggut panjang dan mata yang tajam. Setelah kami ceritakan semua kejadian, dia angguk perlahan. Memang betul apa yang kamu cerita. Suara azan dari kubur lama tu adalah seruan dari alam lain. Ada makhluk yang cuba panggil orang hidup ke dunia mereka untuk jadi hamba. Aku terkejut. Apa yang kita boleh buat, Tok Cik? Dia tarik nafas panjang. Kamu perlu buat satu ritual penghalau. Tapi ini bukan mudah. Perlu ada kekuatan iman yang kuat, ayat-ayat suci yang betul dan bantuan dari penduduk kampung. Aku tekad. InsyaAllah kami akan bantu. Bila kita mula, Tok Cik? Esok subuh, aku akan bawa alat-alat dan kita buat dekat kubur lama. Malam itu, aku tak boleh tidur. Terbayang wajah Mat Nur yang kosong, suara azan menyeramkan dan bayangan gelap yang makin menakutkan. Aku tahu, esok bukan sahaja soal ritual, tapi soal mempertahankan kampung dari kuasa gelap. Aku juga pesan pada Hafiz dan penduduk lain supaya banyakkan zikir dan doa. Semua kena bersiap mental dan fizikal. Saat fajar mula menyingsing, aku berdoa dalam hati, memohon perlindungan dan kekuatan dari Allah. Aku tahu, perjalanan ni belum habis, malah mungkin baru mula.